Kita kembali ke segmen berita sukan tergempar. Ini adalah keputusan perlawanan Premier League. Kita mulakan berita sukan dengan Crystal Palace lawan Manchester United. Bekas Raja Eropah akhirnya check out dari gua EPL, menang 2-1 dan tunjuk pada Wolves cara tundukkan Palace. Perlawanan seterusnya, Arsenal terus tunjuk bebalnya, seri 1-1 dengan Chelsea walaupun Chelsea main dengan 10 orang. Walau bagaimanapun, Arsenal sebenarnya taklah sebebal bekas Raja Eropah Manchester United yang kalah dengan Everton walaupun Everton kena kad merah dan main 10 orang. Perlawanan tumpuan, bekas juara EPL Liverpool akhirnya keluar dari badi gua EPL dengan menewaskan West Ham 2-1. Liverpool sebelum ini masih menangisi kekalahan dengan pasukan Persatuan Pemandu Lesen PSV Belanda. Perlawanan seterusnya, Spurs seperti selesa duduk dalam gua EPL dan tak mau keluar kerana mencatatkan kekalahan 1-2 dengan Fulham. Sekian berita sukan tergempar. Jangan lupa like, komen dan share video ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.